بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: "Bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari tengah kami duduk-duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba masuk satu lelaki. Abu Hurairah cerita, dia kata satu hari kami duduk-duduk sama dengan Nabi, tiba-tiba mai satu orang masuk. Kata lelaki itu, ya Rasulullah, halaktu. Dia masuk-masuk mai, dia kata, ya Rasulullah, habislah saya ni, jahanam dah saya. Ceritanya macam itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ma lak? Nabi kata, ni apa hal?
Orang tengah duduk, tengah duduk bersembang, tengah duduk bercakap, dia masuk mai, dia kata halaktu. Dia kata aku jahanam dah. Dia kata habislah aku ni. Nabi kata apa pasal? Kata laki-laki ni waqa'tu ala imra'ati. Dia kata saya ada satu masalah berat. Saya bersetubuh dengan isteri saya wa ana sha'im, sedangkan saya puasa Ramadan. Bulan puasa Ramadan, tak macam mana jadi aksiden. Dia jadi macam tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar kes ni, Nabi kata dekat dia, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Nabi kata ada tak satu hamba boleh dimerdekakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, ada tak satu hamba, sebab kafarah bagi orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan ialah memerdekakan hamba. Jadi Nabi tanya dia, ada tak ada satu hamba yang boleh dimerdekakan sebagai nak bayar denda kepada ketelanjuran kamu tadi? Qala la. Dia kata tak ada. Orang susah, orang miskin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal tastati' an tasuma shahrayn mutatabi'ain?" Nabi kata, okey, tak ada, tak apa. Sanggup tak puasa 2 bulan turut-turut hari? Nabi tanya dia. Nak bayar denda yang pertama, merdekakan seorang hamba, tak ada, sebab orang miskin, orang susah. Nabi kata, okey, kita pergi kepada pilihan yang kedua. Sanggup tak puasa syahrain mutatabi'ain, 2 bulan turut-turut? Qala la. Dia kata sebulan ni pun 2 bulan memang tak boleh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal tajidu it'ama 60 miskina? Nabi kata okey, tak boleh. Yang ketiga, sanggup tak bagi makan kepada 60 orang miskin? Ini hadis ni tentang kafarah ataupun denda pada orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan. Yang pertama, merdeka hamba. Kalau tak boleh, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak boleh, bagi makan 60 orang miskin. Nanti kata boleh tak bagi makan kepada 60 orang miskin? Qala la. Tak boleh. Dia kata saya ni orang susah. Qala famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pun jadi terdiam. Oh, Nabi kata lorat dia ni susah, miskin, tidak buat benda lagu ni. Nak bayar denda tak boleh, tak mampu. Nak puasa tak larat. Nabi diam seketika. Fabaina nahnu ala zalik. Tengah semua orang pun diam. Bila tengok Nabi diam, semua orang pun diam. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araq fiha tamrun. Tiba-tiba mai satu orang bawa satu bakui kurma. Mai tak siapa-siapa masuk mai bawa satu bakui kurma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok ada orang mai bagi satu bakui kurma letak depan Nabi, qala, kata Nabi, aina sa'il? Nabi kata, mana syekh tadi ni? Piduk buat satu kesalahan siang hari bulan Ramadan ni. Yang tadi duk tanya dia, sanggup tak merdekakan hamba? Tak sanggup. Sanggup tak puasa 2 bulan? Tak sanggup. Sanggup tak bagi makan 60 orang miskin? Tak sanggup. Mana dia syekh tadi? Faqala ana. Dia duk ada lagi, dia kata, saya ya Rasulullah, saya lah orang yang bermasalah ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudha fatataddaq bih. Nabi kata ni, ambil kurma satu bakui ini, dia bagi sedekah ke orang. Nabi kata dia. Faqala ar-rajul a'ala afqara minni ya Rasulullah. Dia tanya Nabi pula. Ni laki-laki yang bermasalah ni, dia tanya pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, adakah orang yang lagi miskin daripada saya? Dia tanya Nabi.
Ni tuan suruh saya ambil kurma satu bakul ni, pergi sedekah dekat orang susah. Saya nak tanya tuan, ada ke orang lagi susah pada saya? Nampak macam dia nak balaslah kurma tu. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada ke orang yang lebih fakir daripada saya?" Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harrataini ahlul bait afqaru min ahli baiti. Dia kata, demi Allah ya Rasulullah, ni di dalam kawasan sempadan Madinah ni tidak ada orang yang lebih miskin, lebih susah daripada saya dengan ahli rumah saya. Saya dah survey dah. Saya dah round habis dah dalam sempadan Madinah ni, nampak saya memang pegang yang tu lah. Johan kemiskinan saya kata. Jadi tuan nak suruh saya bawa bakri ni pergi cari orang miskin, saya lah orang paling miskin dalam kawasan ni. Kata hadis ni, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Nabi tergelak kat dia ni. Sehingga kan kata Abu Hurairah, sehingga ternampak gigi taring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelak betul lah. Nabi gelak sampai nampak gigi taring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, at'imhu ahla. Nabi kata, lah macam nilah, balik makan rumah. Nabi kata, ambil kurma ni balik, sama-sama hampalah terbang buanglah kurma ni. Dalam syarah hadis ni dia menjelaskan bahawa denda ke atas orang ni tak selesai. Denda ke atas dia tak selesai. Kalau sekiranya dia mati dalam keadaan dia kekal miskin, terpulang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebelum menjelang mati dia jadi orang ada duit sikit, dia kena bayar balik denda tu. Denda itu tidak selesai. Cuma bak kurma Nabi suruh balik makan tu atas dasar dia miskin dan ahli keluarga dia miskin, maka dialah lebih berhak ke atas kurma itu. Tetapi tidak menyelesaikan salah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umat dia, apatah lagi kepada sahabat yang hidup pada zaman dia. Nabi ni boleh tolong, nak tolong, tak boleh tolong, cari jalan juga untuk tolong. Masa hidup Nabi ada orang miskin susah main minta bantuan daripada Nabi. Nabi pun tak ada apa. Nabi ada baju besi yang Nabi duk pakai ketika perang. Nabi pergi gadai baju besi itu kepada satu Yahudi. Nabi ambil gandum untuk bagi kepada miskin yang meminta bantuan dia. Dan lepas Nabi SAW wafat, Yahudi ni bawa baju besi ni mai ke keluarga Nabi, nak bagi balik baju besi yang Nabi gadai kerana nak ambil gandum daripada dia dulu. Nabi SAW sampai akhir hayat hati ingat nak tolong umat dia. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Sahal radhiyallahu anhu, kata dia, anna imra'atan ja'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam birburdah mansujah fiha hasiyatuha. Atadruna mal burdah? Qalu ash-shamla. Qala na'am. Qalat nasajtuha biyadi فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزار فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألت وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله
ma sa'altuhu li'albisaha, innama sa'altuhu litakuna kafani. Qala Sahal fakanat kafana, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Sahal radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari satu perempuan mai jumpa Nabi SAW dan dia bawa bersama dengan dia satu burdah. Satu burdah ni satu kain lebar, kain besar yang biasa orang buat dia bau. Nabi kebiasaan dia nanti pakai qamis, pakai jubah, lepas dia pakai serban, lepas dia ada satu kain lagi, kain tu dia panggil burdah, dia buat dia bau dia. Buat dia bau dia. Ada setengah tutup guru suka macam tu. Dia bawa macam kain selimut satu buah dia bau dia tu. Itu kebiasaan Nabi SAW. Satu orang perempuan mai jumpa Nabi SAW, dia bawa mai ni kain burdah ni. Dia nak bagi benda tu sebagai hadiah dia kepada Nabi SAW. Dia bagi tahu dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata, aku sendiri yang tenun kain ni. Dia kata, sayang orang dekat Nabi ni macam-macam cara dia nak tunjuk. Sayang, semua orang sayang ke Nabi. Tiap-tiap seorang yang sayang Nabi ni duk cari satu cara macam mana dia nak express sayang dia kepada Nabi. Dia nak tunjuk sayang dia kepada Nabi ni macam mana. Kita bagi tahu di Masjid Sultanah baru ni, mak kepada Anas bin Malik, Ummu Sulaim, duduk di Madinah. Masa duduk di Madinah ni duduk dengar dah cerita tentang Nabi SAW. Hati ni tak tertahan-tahan nak tengok yang kata Nabi Muhammad SAW, yang kata Muhammad bin Abdullah, yang kata hebat sangat dia di Mekah ni. Nak tengok dia ni macam mana. Duk tunggu ni, Ummu Sulaim ni duk tunggu. Setibanya Nabi daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai dia terus jumpa Nabi, bawa pergi anak dia, Anas yang kecil ni. Dia kata, ya Rasulullah, ini anak aku. Aku tak ada apa dah nak boleh bagi. Ini anak aku, terimalah dia sebagai khadam kau. Nak ekspres sayang, nak tunjukkan sayang kepada Nabi, duduk cari macam mana cara nak buat. Maka salah seorang daripada sahabat Nabi yang perempuan ni, dia tenun kain di rumah ni, niat satu aja, kain ni siap aku nak bagi sebagai present, sebagai hadiah kepada Nabi SAW. Maka dia bawa kain tu, dia pergi bagi dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kain ni saya tenun sendiri nak bagi ke tuan. Nabi SAW kebetulan, kata hadis ni, muhtajan ilaiha. Nabi memang ketika itu berhajat kepada kain. Nabi tak macam kita, dengan kita jubah kita ni banyak lah. Jubah lagu jenis ada tai, jubah jenis lagu dafah, jenis lagu macam-macam nama. Di Mekah, di Madinah ni shopping jubah ni tak kira lah, tengok ni apa dafah, yang ni ikat, yang ni tangan pendek, yang ni tangan panjang, yang ni tengkok bulat, yang ni tengkok collar, yang ni tengkok baju Melayu, yang ni beli obat satu, kalau hitam ada, kalau putih ada. Nabi SAW tak mewah macam kita. Tak mewah macam kita. Ada tu lah duk pakai kalau ruput. Kebetulan masa perempuan ni bawa amai burdah ni, kain ni nak bagi ke Nabi. Nabi muhtajan ilaiha. Nabi memang berhajat kepada kain pada masa tu. Fa kharaja ilaina wa innaha izaru. Lepas pada orang bagi ni, Nabi balik ke rumah. Saat Nabi keluar balik, Nabi pakai kain orang bagi. Oh, Nabi dia macam tu. Dia besar hati kalau orang hadiah apa-apa ke dia. Dan Nabi suka besarkan hati orang yang bagi apa-apa ke dia. Dia macam tu. Nabi besar hati kalau orang bagi apa-apa ke dia. Dan Nabi suka untuk besarkan hati orang yang buat baik kat dia. Dan kita bagi satu benda ke orang, satu hari kita tengok dia pakai seronok. Seronok hak kita bagi dia pakai seronok. Kita bagi satu benda dekat orang, satu hari kita pergi rumah dia, kain hak kita bagi tu tengok dia duk buat lap kaki depan pintu ayam. Kita rasa macam mana? Manusia.
Bila kita bagi satu benda, kita tengok dia suka ke benda kita bagi tu, kita tahu dia appreciate benda tu, dia hargai benda kita bagi tu, kita besar hati. Tengok hak kita bagi tu nampak duk jadi kain lap kaki. Kita pergi tu tengok masa dia duk lap kaki tu macam dia duk lap dada kita. Rasa gitu, hak aku bagi nampak kain ni. Nabi SAW, perempuan ni pribadi dekat dia, burdah ni, kain selendang apa, kain gebak besar ni, Nabi pakai. Dia buat pakai sebagai kain dia. Dia pakai keluar. Sahabat semua tengok, oh ni hak orang bagi tadi ni. Nabi pakai. Maka satu laki-laki yang ada di dalam majlis tu, fahassanaha fulan, dia ni pula satu dalam ramai-ramai hak ada ni, ada seorang. Bila dia tengok Nabi pakai kain tu, dia tengok dia berkenan ke kain hak Nabi pakai. Maka kata laki-laki ni kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ma ahsanaha, oh dia kata cantik kain yang tuan pakai ni, boleh tak bagi kat saya? Manusia ni tuan-tuan, cerdik dengan tak cerdik ni sama banyak. Hak cerdik lah, dia pandai jaga hati orang, dia pandai nak buat satu benda, dia fikir 10 kali, itu orang cerdik. Hak tak cerdik ni, dia bulldozer je, dia langgar pi je. Orang nak ingat apa dia tak peduli, dia kira dia ingat apa. Dia tengok berkenan, dia berkenan lah. Dia mulut dia pun terus bercakap. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ma ahsanaha, oh dia kata cantik kain yang tuan pakai ni, boleh bagi kat saya tak? Faqala al-qaum ma ahsanta. Sahabat lain ni bila dengar dia ni mulut silupang dikata lagu tu dekat Nabi, pergi minta kain hak Nabi pakai, hak orang baru hadiah ke Nabi, dia pergi minta. Hak lain ni kata apa? Ma ahsanta. Kalau terjemah cara kita ni dia kata apa? Oi banyak cantik hang. Ma ahsanta. Oi banyak cantik hang. Hampir minta kain hak Nabi pakai, banyak cantik. Itu terjemahan kita. Labithahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Sahabat lain ni kata ni Nabi pakai kain tu, dan masa orang bagi dekat Nabi kain tu, memang Nabi berhajat kepada benda tu. Hang minta benda ni, dia tak puas hati dengan kawan ni. Summa sa'alta wa 'alimta annahu la yaruddu. Hang gamak minta dekat Nabi, sedangkan hang tahu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalau orang minta annahu la yaruddu, Nabi tidak pernah tolak permintaan orang. Ini sifat Nabi. Orang mai buka mulut bagi tahu satu hajat, bagi tahu satu kehendak, Nabi ni dia susah nak tolak permintaan orang. Orang minta, ya Rasulullah boleh tak mai rumah saya, dia pergi. Orang habaq, ya Rasulullah sahabat kita sakit, Nabi understood, Nabi faham, kata hajat dia ni nak roti, Nabi pergi. Orang mai tegur, Nabi bagi. Nabi satu orang manusia yang annahu la yaruddu, dia tak jenis suka tolak permintaan orang. Hang tahu Nabi macam tu, hang pergi minta kain Nabi, yang kain tu orang baru hadiah dekat Nabi, yang Nabi sangat berhajat kepada kain tu, hang gamak minta. Ma ahsanta, banyak cantik hang ni. Inni wallahi ma sa'altuhu li albithaha. Jawab dia ni, dia kata, demi Allah saya minta bukan untuk saya pakai, dia kata. Innama sa'altuhu litakuna kafan. Saya minta ni pasal apa? Pasal kain tu Nabi pakai, sudah pasti ada berkat kepada pakaian Nabi. Saya nak kain tu buat kafan saya bila saya mati. Qala Sahal fakana kafana. Sahal yang meriwayatkan hadis ni, dia kata betul. Nabi memang bagi. Sebut-sebut tu Nabi kata sah. Masuklah rumah, salin pakai balik kain lama, mai bagi ke dia kain hak Nabi pakai ni. Dan kata Sahal bin Sa'ad, betul dia kata, bila mati dia ni, kain hak dia minta daripada Nabi tu, kain tu digunakan buat kafan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok di dalam hadis lain, cerita tentang
Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik di Madinah. Anak dia ni apabila pak dia mati saja, anak dia ni mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus anak dia kata, ya Rasulullah, a'tini qamisa akahsinhu fihi wa shalla alaihi. Anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik sahaja pak dia bapa munafik ni mati, dia mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, bapa saya sudah mati, boleh tak kamis jubah hak tuan pakai ni bagi ke saya kerana nak buat kafan bapa saya. Bapa dia, apa yang bapa dia tak buat dekat Nabi? Nabi nak turun perang, bapa dia lah yang bertanggungjawab hasut para sahabat jangan ikut Nabi pergi perang. Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa benda jahat yang dia tak buat ke Nabi, semua dia buat. Bila dia nak mati, dia pesan dekat anak dia, kalau bapa mati, minta kamis jubah hak Nabi pakai tu, buat kapan bapa dengan jubah Nabi. Lepas tu minta Nabi imamkan sembahyang mayat bapa ni. Bila mati dia, anak dia mai jumpa Nabi, mai bagi tahu dekat Nabi, bapa saya minta jubah nak buat kapan dia dan minta tuan tolong imamkan jenazah dia. Nabi SAW okey. Masuk, buka baju tu bagi, ambil pergi. Dalam satu riwayat lain kata Nabi tak bagi dandan, juga riwayat Al-Bukhari. Nabi tak bagi dandan, sehinggalah mayat Abdullah bin Ubay bin Salul ni boh dalam liang dah bubuh dah dalam liang. Nabi minta bawa keluar balik mayat dia. Nabi buka baju bagi masa tu, suruh buh lagi selai untuk kafan dia, dan Nabi ludah sekali atas jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, juga dalam riwayat Al-Bukhari. Apa penjelasan kepada Nabi ludah ke dia? Wallahu a'lam. Tapi hadis menceritakan begitu. Dan apabila mayat dia dibawa Nabi nak pergi semayang, Umar kata, jangan ya Rasulullah, tahu tak ni mayat siapa ni? Nabi kata, aku tahu. Umar kata, ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang dia buat dekat Tuhan, apa yang dia buat dekat Islam, apa yang dia buat dekat kita, jangan sembahyang mayat dia. Nabi SAW kata, ana baina khiyaratan, aku ada dua pilihan. Aku boleh sembahyang dan minta Allah ampunkan dia, dan aku boleh kalau tak mau sembahyangkan dia. Tetapi aku memilih untuk sembahyangkan dia. Nabi ni, orang buat kat dia sampai macam tu, dia ingat baik, itulah dekat Allah. Dan Nabi sembahyangkan mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Habis sembahyang, Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Allah turun satu ayat, lain kali macam ni punya mayat jangan sembahyangkan mayat ni. Nabi tak boleh sembahyangkan mayat orang macam ni. Kalau orang lain nak sembahyang, tapi Nabi jangan disembahyangkan mayat orang macam ni. Betul apa yang Umar kata tu, turun ayat Quran selaras dengan faham Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi yang Nabi ni, yang kata Nabi SAW ni, dia sayang ke umat dia. Umat hak jahat pun dia sayang. Makna dia apa tuan-tuan? Sepatutnya sangat kita sayang kepada Nabi SAW. Kerana sayang dia dekat kita, tak boleh jual ni. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 13. Bahrul Madi jilid 13. Muka surat 104. Muka surat 104, kita masih lagi di dalam hadis. Saya baca balik hadis yang kita baca pada bulan lepas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, 3 marrat. Nabi ulang 3 kali. Qalu ya Rasulullah, liman? Qala lillah wa likitabi
wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ad-dinun nasihah, agama itu ialah lurus hati. Setengah orang terjemah agama itu nasihat menasihati. Nah, ad-dinun nasihah, agama itu ialah lurus hati, bersih hati. Nabi ulang 3 kali. Sahabat kata, ya Rasulullah, liman? Agama ni lurus hati pada siapa? Qala, Nabi kata, lillah, kita kena lurus hati dengan Allah. Wali kitabih, kita kena lurus hati dengan Quran. Wali a'immatil muslimin, kita kena lurus hati dengan pemimpin orang Islam. Wa 'ammatihim, dan kita kena lurus hati sesama orang Islam. Kita masuk malam ni masalah, dia kata lurus hati ataupun baik hati kepada Allah itu bagaimana? Yang kita kena lurus hati, bersih hati dengan Allah ni macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, lurus hati kepada Allah dan baik budi kepada Allah itu ialah menghadapkan diri kepada percaya dia. Yang kata kita kena lurus hati dengan Allah ni, kita kena percaya dekat Allah. Kadang-kadang ujian yang main dekat kita, kita jadi bukan tak percaya dekat Allah, tapi macam tak percaya. Kadang-kadang kita percaya dekat Allah, tapi kadang-kadang ujian yang main dekat kita tu, kita jadi macam awak Tuhan buat macam ni, macam tak percaya. Awaklah Allah duk biar orang Islam dalam dunia duk kena macam ni. Jangan tengok baca berita yang terkini, Presiden Iran Ahmadinejad, dia pergi ke Geneva, dia bagi satu speech, satu ucapan di Geneva. Awal-awal dah negara-negara yang pro Amerika boykot tak pergi persidangan tu, tapi ada sebahagian pergi. Ahmadinejad yang Presiden Iran ni, dia mulakan ucapan ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia bagi macam mana dia ceramah di Masjid Muttaqin Jeddah ni. Yang kata Ahmadinejad ni, yang ada di depan ni dengan orang putih, dengan orang Russia, dengan orang Jepun, dengan apa semua ada di depan. Dia bangga dengan Islam. Ini satu. Orang marah dia pasal dia Syiah. Orang kata Syiah ni musuh dengan ahli sunnah wal jamaah, macam-macam orang kata. Itu satu bab. Hakikat dia dengan Allah, Allah dah datang. Tapi bangga dia dengan Islam tu, kita tumpang bangga. Dengan bangganya dia sebut kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia start tu, musuh Islam ni dah terbakar orang perut dah. Dia belum cakap lagi, dia baru mukaddimah, dia baru bangkit keluar. Ni yang kata kecil cili padi Iran ni, dia start bagi ucapan, tuan-tuan. Dia gasak Amerika dan dia gasak negara-negara sekutu Amerika. Dia bagi rapat, bangkit puak-puak yang menjadi sekutu Amerika, yang menjadi musuh ketat Islam, bangkit. Lepas seorang-seorang bangkit jadi 10, jadi 20, jadi 30 orang. Dia tak heran, dia bercakap, awak tak ramai pemimpin Islam macam tu. Awak tak ramai muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banggalah dengan Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah akan muliakan kita dengan Islam. Kalau kita tinggal Islam, kita hina. Itu aja cerita dia. Bangga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan yang menurunkan agama Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini dia beritahu, kena percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buat turun mai dekat kita satu agama, yang agama itu kalau kita pegang, kita jadi mulia. Kita percaya kepada Allah, aku pegang Islam ini, aku mulia, jauh daripada nak jadi hina.
Dia beritahu di sini. Dia kata dan menafikan sebarang sekutu bagi Allah. Itu yang kata bersih hati dengan Allah ni apa dia? Kita menafikan Allah ini ada sekutu. Kita tidak boleh associate Allah, tidak boleh syirikkan Allah dengan apa benda pun. Tak boleh kata ada satu kuasa lain yang kita juga boleh minta dekat dia selain daripada minta kepada Allah. Tak boleh. Sebab yang kita ni hanya boleh minta pada Allah saja. Kalau kita ada ingat ada satu kuasa lain yang boleh tolong kita selain daripada Allah, kita syirik. Dan tidak engkarkan sifatnya dan bersifat Allah itu dengan segala sifat kesempurnaan dan kebesaran semuanya. Kita mesti yakin kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada cacat celahnya. Allah ni perfect, Allah ni sempurna. Begitu. Dan dimahasucikan Allah itu daripada segala kekurangan. Allah tak ada kekurangan. Satu orang sembang dengan saya, dia kata dalam dunia ni dia kata tak ada benda yang sempurna. Saya kata dah Allah sempurna. Dia kata tak juga. Ni yang kita manusia hari ni. Dia kata tak juga. Awak cakap macam tu. Tak, dia kata okey. Dia kata manusia ni makhluk ni siapa cipta? Allah lah. Baik. Pasal apa ada di kalangan manusia ni yang cacat? Dia kata. Dia kata apa masalah ni? Tak, bukan. Dia kata ada manusia cacat. Maknanya ada ciptaan Allah yang tak sempurna. Maknanya Allah tak sempurna. Dia tak boleh nak mencipta semua sempurna. Ada benda yang dia cipta, ada defect. Dia kata ada ketidaksempurnaan. Maka itu menunjukkan Allah pun tak sempurna. Dia kata. Oh tuan-tuan. Wal'iyadu billahi min zalik. Na'udzubillah. Jangan macam tu. Allah buat benda ni. Allah adakan orang-orang yang ada kekurangan ni sebagai ujian kepada orang itu sendiri dan kepada ibu bapa yang menerima orang yang ada kekurangan ini. Ujian. Bukan Allah buat benda tu defect. Bukan ada kecacatan pada ciptaan Allah. Tak. Allah saja buat benda tu macam tu sebagai ujian kepada orang tu dan ujian kepada orang yang terpaksa menanggung orang itu. Dia ada hikmah di sebalik Allah menjadikan benda tu. Dia another way round. Orang putih kata, dia tengok dari satu angle lain, dia kata Allah pun tak perfect. Dia kata. Tuan-tuan, manusia kalau dibiarkan dengan otak sesat dia, fikir suka hati, inilah jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan menjunjung suruhnya, kalau kita bersih hati dengan Allah, apa Tuhan kata? Sami'na wa ata'na. Tak mau cakap banyak. Tak boleh hidup bercakap kata tak, bukan. Tak betul lah dalam Quran ada ayat-ayat faraid ni. Tapi ayat bukan. Dia tak cakap ayat lah. Dia kata ayat bukanlah nak pertikai ayat Quran. Tapi dia kata you just imagine. Dia kata cuba ingat tengok. Dia kata laki-laki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Sedangkan dia kata orang tua ni masa 2-3 tahun sakit, hak duk jaga dia siapa? Hak duk jaga dia anak perempuan. Dia tengok dari sudut tu. Ni hak anak lelaki ni tak ambil tahu pun, duk telefon daripada jauh. Pak macam mana? Okey, hang tengoklah macam mana apa betul-betul. Hak duk susah payah dengan kencing berak orang tua ni, hak duk pimpin, duk usung, bawa api, pancung apa semua ni anak perempuan. Dia tiba-tiba mati orang tua ni. Hak laki-laki hak tak ambil berat kepak ni ambil 2 bahagian, yang anak perempuan dapat 1 bahagian. Benda ni yang I nak highlight. Dia kata, I bukan nak argue ayat Quran, I bukan nak kata ayat Quran ni apa-apa. Tapi you cuba fikir benda ni, dia buat begitu bagi dah. Bukan ayat tu tak betul, yang tak betul anak jantan tu. Yang tak betul anak jantan tu, ayat tu tak ada salah. Allah buat turun perintah faraid tu betul dah. Tapi yang salah ni anak jantan ni. Kerana dia tak mau ikut perintah Allah sepenuhnya, maka jadi macam tu. Jangan duduk salah kata Allah salah dalam menentukan hukum faraid. Yang salah ni samdul ni. Itu marah, itu panggil samdul tu marah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita bersih hati dengan Allah, kita junjung sepenuhnya apa Allah beritahu. Kita akan mencari sudut-sudut yang elok untuk kita ambil faham tentang agama.
Dan kita tak membenarkan otak kita berfikir cara sesat sehingga akhirnya kita menyalahkan agama. Begitu. Dan menjauhkan segala tegahnya. Kalau hati kita bersih dengan Allah, Allah kata jangan, maknanya jangan. Dan kasih kita karenanya, dan benci kita juga karenanya. Kita suka tak suka satu benda kerana Allah. Dan persetujuan dengan siapa yang taatkan dia, kita akan jadi orang apa? Orang yang kita suka kepada orang yang taat Allah. Kita dengan orang yang sama-sama taat Allah ni kira boleh kawan. Begitu. Dan berlawan kita dengan siapa yang derhaka Allah Subhanahu wa taala. Kita tak suka kepada orang yang tunjuk dia derhaka Allah. Kita tak suka. Dan memerangi siapa yang tidak percayakan dia. Kepada orang yang menjadi musuh Islam, musuh Allah, kalau sekiranya mereka sampai ke tahap melanggar kita sanggup perang dengan dia. Begitu. Dan mengaku akan nikmatnya dan syukur atas nikmatnya itu. Kita mengaku kata apa yang kita dah dapat hari ini nikmat Allah, dan kita syukur banyak-banyak pada Allah. Tuan-tuan, kita daripada pagi tadi pukul 5.30, pukul 5 tadi kita jaga celek mata. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangkit di panca ambil ayat semayang apa semua, Allahu akbar, dan lagi tahajud tak masuk subuh lagi, dan lagi semayang witir 1 rakaat 3 rakaat. Lepas tu tunggu sampailah masuk waktu subuh, kita semayang qabliyah subuh, dan kita boleh semayang subuh, dan lagi baca Quran lepas subuh sebelum nak keluar pergi kerja, sampailah malam ni, dan lagi hadir dalam majlis ilmu ni. Ini nikmat Allah bagi kat kita, tuan-tuan. Siapa tak sibuk dalam dunia ni? Semua orang sibuk. Dalam ramai-ramai orang sibuk tu kita sibuk. Dalam sibuk-sibuk kita ni, kita boleh lagi allocate, boleh lagi ada peruntukan masa untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi kita mau, tuan-tuan? Berapa ramai adik-beradik kita, kawan kita, kenalan kita tak boleh main masjid. Pasal apa? Dia ada di kaki house kita. SMS masuk, tet-tet kita buka tengok, ustaz, sahabat kita sekian kena heart attack. Doa ada dekat CCU hospital. Peringatan untuk kita. Turun pergi tengok dah unconscious, tak sedar diri. Waya sana, waya sini, semua kita duk tengok, duk ingat dalam kepala ni satu lah. Alhamdulillah, Allah masih lagi bagi dekat aku terdekat yang fikir ni. Aku kena terima kasih kepada dia. Syukur kita atas segala nikmat yang Allah bagi, dan tulus hati pada sekalian pekerjaan kita. Kita buat apa pun bagi bersih hati, ikhlas. Aku cuba nak ikhlas. Kalau dia main lintasan yang pelik-pelik, astagfirullahalazim, ya Allah, aku minta ampun, bukan ni yang aku nak keredaanmu. Lintasan nanti main, tuan-tuan. Kita buat apa pun yang dia main lintasan. Kita bagi derma dekat orang, kita bagi, dia lintas main. Orang tengok hang bagi. Main macam tu, astagfirullahalazim, bukan ni yang aku cari. Counter balik, lawan balik macam tu. Dan menyeru kepada segala sifat yang tersebut itu, dan memecut atasnya, dan berlemah lembut pada sekalian manusia atau siapa-siapa yang berkeras atasnya. Kita boleh berlemah lembut dengan orang yang lemah lembut dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita keras dengan orang yang tak suka Allah Subhanahu wa taala. Masalah dari kita lurus hati dan baik budi bicara bagi kitab Allah. Yang kata bersih hati dengan Quran macam mana? Bersih hati dengan Quran. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, adapun lurus hati dan baik hati bagi kitab Allah, bagi Quran itu ialah kita percayakan bahawa Al-Quran itu kalam Allah. Itu satu. Percaya kata Quran itu kalam Allah, dan dia bersifat qadim, dan dia bukan makhluk. Tuan-tuan pernah dengar cerita Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa oleh khalifah zaman dia, Khalifah Al-Ma'mun. Dia kena dera daripada zaman Khalifah Al-Ma'mun sampailah pengganti Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim. Dia kena dera kerana satu sebab. Apa dia sebab dia? Khalifah pada masa itu telah dipengaruhi oleh faham Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Quran ini makhluk, Quran ini bukan qadim.
Itu isunya. Maka macam biasa, khalifah dia akan guna power dia tekan ulama ni suruh bercakap ikut lagu dia mau. Biasa ni daripada zaman dulu sampai lagi tak kiamat dia akan jadi macam ni. Pemerintah dia ada satu kehendak dia akan tekan ulama yang ada pada zaman dia, hang kata macam aku kata. Maka Ahmad bin Hanbal salah seorang yang kena macam ni, kena dengan Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah panggil dia, Khalifah kata dekat dia, wahai imam, dia kata kamu satu orang yang dihormati dalam masyarakat. Aku mau kamu keluarkan fatwa kepada rakyat semua bahawa Al-Quran ini makhluk. Bagaimana mungkin satu imam sebesar Imam Ahmad bin Hanbal nak pergi cakap benda salah macam tu? Dia kata, tak tuanku. Dia kata, Quran itu qadir. Quran itu kalam Allah. Dan dia qadir. Dia bukan makhluk. Khalifah kata ni semua aku tak mau dengar. Lah hang dengar cakap aku. Hampir bagi tahu dekat orang. Aku nak hang cakap. Yang pada masa tu sebahagian besar daripada ulama-ulama lain ni dah turut dah kehendak dia. Ahmad bin Hanbal tak mau. Akibat dia didera. Dia sebat atas belakang 38 kali. Berdarah merambut atas belakang dia. Dia kata Al-Quran itu kalam Allah, Quran itu qadir. Mati khalifah, bukan mati Imam Ahmad bin Hanbal, mati Khalifah Al-Ma'mun, ganti dengan Al-Mu'tasim, sambung lagi dera dia. 28 bulan dia di penjara. Semata-mata pasal apa tuan-tuan? Ni wali kitabi, kerana dia bersih hati dengan Quran. Quran itu qadir, Quran itu bukan makhluk, dia tetap kata macam tu, bercerai nyawa, dia tak akan ubah kata dia. Inilah yang dia nak bagi tahu dekat kita ni. Maka lurus hati orang ni, dia percaya bahawa Quran itu kalam Allah, dan dia yakni percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Quran ini. Tiada menyerupai dia sesuatu daripada makhluknya, dan tiada kuasa atas membuat seumpama Quran itu oleh seorang pun daripada makhluknya. Tak akan ada orang paling pandai bahasa Arab tidak boleh mencipta satu surah yang manis macam mana manisnya Quran. Dia pandai bahasa. Dia boleh tulis syair gantung di dinding Kaabah, yang orang bila baca syair tu boleh terpukau dengan syair dia, tapi syair yang dia buat itu tak sampai ke tahap sedapnya ayat Quran. Tak sampai. Kalau kita baca sejarah zaman jahiliah dulu, penyair banyak, Imri'il Qais, siapa tu ni penyair-penyair Arab pada masa tu, yang mereka ni makan upah. Orang kaya dalam masyarakat Arab di Mekah pada masa tu, dia kalau dia tak suka dekat satu orang, dia tak suka dekat A, dia akan panggil ni penyair-penyair ni, dia bayar duit, hang buat satu syair, hang, kalau bahasa kasar kata, hang pedajer dia. Hang buat satu syair, aku mau dia ni orang benci kat dia, orang meluat kat dia. Ni penyair masa tu, dia akan karang satu syair, syair tu pergi gantung di dinding Kaabah. Bila orang main baca tu, jadi benci dekat orang hak dia tulis suruh benci tu. Pengaruh sastrawan Arab pada zaman jahiliah sesuai dengan bahasa Arab menjadi bahasa yang dibangga-banggakan pada masa tu. Allah turunkan Quran sebagai mukjizat Nabi, yang Quran itu bahasa Arabnya sangat-sangat tinggi. Bila turun aja Quran dalam bahasa Arab yang tinggi ni, penyair-penyair Arab ni baca-baca jam mereka, terus terbit di mulut mereka. Mereka kata ini bukan bahasa manusia, ini bahasa lain daripada manusia. Hebatnya Quran ini. Kemudian hendaklah kita besarkan Quran itu dan dibaca akan dia dengan sebenak-benak baca. Dia kata, kita hari ini, kita dengan dia kita dengan Quran ni macam mana? Kita ni dengan Quran macam mana? Dalam sehari berapa kali kita baca Quran? Dulu di masjid Ikan Batu ada satu orang tua. Saya dulu mengajar di Ikan Batu depan orang masjid mereka. Ada satu orang tua yang boleh keluar cerita ni pasal apa? Pasal ada satu kematian. Mereka nak simpan mayat yang baru mati ni, mereka korek lah. Kubur dia ni lama dah, dia dah mati berpuluh tahun dah. Mereka korek tengok. Bukan kata badan dia tak reput, kapan dia pun tak reput lagi. Dia mati dah 10 tahun. Setiausaha masjid Ikan Batu masa tu, Cikgu Gani, Barakah Catering, dia cerita.
Tapi dia kata orang tua ni, lapis-lapis tua semua kenal dia. Quran ni tiap-tiap waktu lepas semayang. Itu amalan yang semua orang nampak. Semayang jemaah masjid 5 waktu, tiap-tiap habis semayang jemaah, semayang sunat, pegang Quran baca. Sampailah umur dia dah cukup tua dah, dia potong buluh. Dia potong buluh, buat bagi jadi apa tu, dia bubuh di biji mata dia ni, baca lagi Quran. Jadi cerita dia. Tua, bila tua ni dia pelupuk mata ni pun dia reban jatuh. Dia nak baca payah. Dia potong buluh tu buat bagi jadi buluh bubuh di mata ni, dia sengkang mata dia tu, dia baca juga Quran sampai akhir hayat dia macam tu. Tuan-tuan, Allah bagi macam tu dia. Kita dengar cerita dia macam tu, jangan dengar saja. Kita macam mana? Cerita dia lah. Boleh buat pengajaran, boleh buat i'tibar, kita boleh. Tapi kita macam mana? Kita dengan Quran macam mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baca. Tak boleh banyak sikit, baca. Yang penting baca. Pasal apa tuan-tuan? Akhirat itu kita lihat ganjarannya. Maka dia bagi tahu di sini, dia kata apa? Yang dikatakan bersih hati dengan Quran itu, baca Quran itu sebenar-benar baca dan mengelokkan bacaan itu serta khusyuk di sisinya. Bila baca Quran tu bagi mai khusyuk tu. Dan mendatangkan segala hurufnya dan segala bacaannya. Ra'i segala makhraj huruf dia, ambil tahu tentang tajwid dia dan sebagainya. Kita tu improve diri kita daripada tahun lepas tahun ni, daripada kita jadi makin baik dari segi bacaan Quran kita, dan menolakkan daripadanya bagi takwil yang karut dan melawan orang-orang yang mencaci Quran dan membenarkan barang yang ada di dalam Quran itu dan memakai segala hukum hakam. Hak ni yang tu tak boleh buat lagi. Tapi selagi mana kita ada niat, kita ada ingat dalam hati, satu hari aku nak tengok negeri aku ni, negeri tumpah darah aku ni, aku nak tengok satu hari hukum Al-Quran ditegakkan di atas bumi. Kita ada niat tu, maka selagi itulah kita ke arah itu. Jangan kita give up tengah jalan, jangan kita jadi putus asa di tengah jalan. Dia ingat tak boleh dah, kita ni sampai bila tak boleh buat dah. Tak boleh ingat begitu. Kita ingat satu hari, minta dalam doa, ya Allah, tuk mana pun sebelum aku pejam mata mati, bagilah aku dan tengok hukum Quran ditegakkan di atas bumi ini. Minta macam tu, mati kita pun kita mati ke arah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan mengambil erti akan segala ilmunya dan perumpamaannya, dan mengambil i'tibar dengan segala pengajaran dan segala nasihatnya, dan ambil fikir kepada segala ajaib yang ada di dalam Al-Quran itu. Satu orang hantar post mai satu email dekat saya, cerita ni pasal Quran ni, dia cerita. Orang putih membuat kajian tuan-tuan tentang Quran ni. Orang putih mereka buat kajian. Hasil kajian mereka kata dalam Quran ni, ayat perkataan dunia dengan perkataan akhirat sama. Dunia disebut 115 kali, akhirat disebut 115 kali. Ada orang buat kajian ni, hidup kira benda ni. Hidup dengan mati. Perkataan hidup disebut 145 kali, perkataan mati disebut 145 kali. Ni, tuan-tuan jangan kata benda ni coincidence, jangan kata benda ni kebetulan. No, Allah turunkan Quran ini sebagai kalam dia. Benda ni sememangnya kehendak Allah begitu. Bukan berlaku secara tak sengaja tak. Allah nak macam tu, maka dia turun macam tu. Malaikat disebut 68 kali, syaitan disebut 68 kali. Quran itu dia kata perkataan rajul, perkataan laki-laki disebut 24 kali, perkataan imra'ah, perempuan disebut 24 kali. Bila dia main benda-benda macam ni, bila kita tengok, kita tahu dahsyat rupanya Quran. Teliti sekali. Quran itu begitu teliti. Dia main lagi, dia tanya pula lagi. Dia kata general knowledge tentang Quran ni. Apa dia? Dia kata, dia main benda-benda macam ni. Dia kata ada berapa surah dalam Quran? Ada 114 surah. Dia kata ada berapa titik dalam Quran? Orang kira, tuan-tuan.
Titik dalam Quran ni ada berapa titik? Ba satu titik, ya ada dua titik. Titik-titik dalam Quran ni dia kira jumlah dia 1,15,030. Orang dengan Quran ni sampai tahap tu, sampai dia pergi kaji Quran ni, bukan setakat dia kaji nak ambil ilmu yang ada dalam Quran tu, sampai benda-benda teknikal macam ni dia pergi kaji. Dia nak tengok ni yang kata Quran ini satu miracle, satu benda yang mukjizat yang Allah turun kepada Nabi Muhammad ni. Dia pergi kaji sampai macam ni. Berapa wakaf ada dalam Quran? Dia kata ada 5,098 wakaf dalam Quran. Kita tak tahu lagu tu, orang tanya kita surah Yasin ada berapa ayat, tak boleh jawab. Surah Yasin ada berapa ayat? Yasin saya ingat 70 lebih ke 80 lebih lagu tu. Kita punya jawab lagu tu. Tak apa lagi buat kalang kabut lagi, orang kata apa Al-Fatihah ada berapa ayat? Fatihah kan? Tak nak kira. Alhamdulillah. Baru nak kira. Punya apa nak kata kita ni dengan Quran punya, kita take for granted, kita buat mudah dengan Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tasydid, syaddah tu dalam Quran, tasydid ada berapa? 19,253 kali tasydid ada dalam Quran. Kajian ni orang pergi buat, dia kata berapa kali? Dia kata Bismillahirrahmanirrahim disebut dalam Quran berapa kali? 114 kali. Bukan kerana ada 114 surah, sebab ada satu surah tak ada bismillah. Surah apa? Surah At-Taubah, dia tak ada bismillah. Bilangan surah dalam Quran 114, Bismillahirrahmanirrahim ada 114. Tetapi surah At-Taubah tak ada. Tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Habis macam mana Bismillah ni ada 114 kali? Rupa-rupanya dalam surah An-Naml ada satu Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jumlah balik 114 juga. Walaupun hanya 113 surah yang mula dengan Bismillah. Orang mesti study macam tu. Dia kata apa menatang yang paling besar yang disebut di dalam Al-Quran? Al-Fil, dia kata gajah. Menatang paling besar yang Quran sebut. Apa menatang yang paling kecil yang disebut dalam Quran? Nyamuk, dia kata. Apakah satu minuman yang sangat-sangat dianggap baik oleh Quran? Susu, dia kata. Apakah satu benda yang boleh dimakan yang Quran kata satu benda ni cukup baik? Madu, dia kata honey, madu. Depa Quran itu depa digest, depa hadam, depa cincang lumat, depa cari apa benda lagi yang ada special dalam Quran ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka inilah yang dia sebut di dalam kitab kita tadi. Dia kata apa? Maka ambil fikir pada segala ajaib yang ada dalam Quran dan mengamalkan ayat yang muhkamnya dan menyerahkan kepada Allah akan ayat-ayat yang mutasyabihnya. Ayat-ayat hukum yang terang mesti kena amalkan. Hak mana yang mutasyabihat, Allah yang lebih mengetahui makna sebenarnya. Dan membahas daripada umumnya dan khususnya dan nasikh dan mansukhnya, dan menyiarkan segala ilmunya dan menyeru orang kepada Quran, kepada barang yang kami sebutkan daripada nasihat ini. Quran ni kita kena sentiasa duk kembangkan dalam masyarakat. Kemudian dia kata masalah lurus hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, adapun lurus hati dan baik hati bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah percaya atas dia menjadi pesuruh Allah. Yang tu satu, kena terima kata Nabi itu adalah pesuruh Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Begitu. Dan percaya akan sekalian barang yang telah didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya semua benda yang Nabi bagi tahu dalam hadis tu kita kena percaya. Tak boleh ada ragu-ragu hadis Nabi ni. Dan taat akan dia pada suruh dan pada tegahnya.
Tolong akan dia waktu hidupnya dan waktu wafatnya. Tentang usaha untuk mencuri jasad Nabi 5 kali. Ada dalam buku sejarah Madinah yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Dia cerita ada 5 kali cubaan untuk mencuri jasad Nabi. Yang kelima-lima ni tidak dapat izin Allah. Musuh ni dia nak curi itu jasad Nabi tu. Pasal apa? Pasal musuh depa study pasal Islam. Depa tahu cerita Nabi, depa tahu keistimewaan Nabi. Depa nak ambil jasad Nabi walaupun selepas Nabi wafat. Kalau musuh mengaku Nabi Muhammad ni manusia istimewa, heran tuan-tuan, orang Islam ni tidak bangga dengan Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita mesti tolong Nabi waktu hidup dia dan waktu wafatnya. Dan bermusuh dengan orang yang bermusuh dengan Nabi. Dan menurut orang yang menurut Nabi. Dan membesarkan haknya. Dan menghormatkan dia. Dan menghidupkan jalan sunnahnya. Apa juga benda yang orang kata ini sunnah Nabi. Kalau boleh cuba buat. Kalau tak boleh kita sayang orang yang buat. Jangan sekali-kali kita menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mensiarkan seruannya dan mengembangkan syariatnya dan menolakkan tohmah terhadapnya. Kalau ada tohmahan orang terhadap Nabi, kita pertahankan dan menghamburkan, menyebarkan segala ilmunya dan mendalamkan pada maknanya dan menyeru orang kepada dia. Orang ni dia ambil gambar daripada atas satu hotel di Madinah. Dia ambil gambar Masjid Nabawi masa azan. Dia duduk pas dalam YouTube. Tuan-tuan boleh masuk tengok. Masuk dalam YouTube, type perkataan Nur Muhammad. Dia keluar gambar tu. Waktu azan di Masjid Nabawi, Maitang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia naik cahaya daripada Masjid Nabawi tu. Cahaya terang. Wallahu alam. Ada setengah pihak kata ini boleh buat. Dia kata wallahu alam. Kalau orang buat pun kita bukan berdosa apa. Tapi kalau benda tu jadi sungguh, itu keistimewaan dia. Dan berlemah lembut pada belajarnya dan pada mengajarnya dan pada membesarkannya dan pada memuliakannya. Nabi ini. Itu sebab di makam Nabi itu dia buh ayat Quran tu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu atas daripada suara Nabi. Bila kita duduk lalu depan makam Nabi tu, baca tu ayat ada duduk tulis tu atas tu. Itu semua mengingatkan kita tentang adab kita dengan Nabi SAW. Selama duk ada atas bumi Madinah, Madinatul Nabi, orang panggil bandar Nabi ni. Selama duk ada di sana, selawat ni mau duk jangan lekang di mulut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menunjuk kata sayang kita kepada Nabi SAW. Dan mengambil adab waktu membacanya. Dan menahan daripada bercakap padanya hal yang kita tidak tahu. Jangan duduk cakap hudud dekat Nabi kalau kita tak tahu betul. Dan membesarkan ahli hadis. Kira dibangsakan mereka itu kepada Nabi dan berperangai dengan perangai Nabi SAW. Dia suruh sampai macam tu. Dan beradab dengan adab Nabi. Maka kasihlah isi rumah, yakni ahlul bait daripada anak isteri Nabi. Dan kasihlah kepada sahabat-sahabat Nabi. Dan menjauhkan daripada buat bid'ah daripada sunnahnya. Ataupun melintang bagi seorang daripada segala sahabat dan seumpama yang demikian itu. Jangan duduk cari pasal dengan Nabi ataupun sahabat-sahabat Nabi. Pasal apa? Pasal sahabat dia korban nyawa, korban segala-galanya, harta benda untuk Nabi SAW. Masalah dia kata lurus hati dan baik hati membicarakan bagi imam-imam muslimin. Dia suruh kita ni baik hati dengan pemerintah, dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, lurus hati dan baik hati bagi imam-imam muslimin itu ialah tolong mereka atas perkara yang benar. Pemerintah nak buat benda baik, wajib kena tolong, dia kata. Dan taat akan mereka itu pada yang benar. Dan menyuruh akan mereka itu dengan yang benar.
Bukan sahaja kita disuruh taat kepada pemerintah, kalau sekalian nak buat benda benar, kita disuruh supaya minta pemerintah buat benda benar. Kita kalau kita ada tak puas hati apa semua dengan pemerintah, dengan a'immatul muslimin ni, tulis surat dan hantar pergi. Sekurang-kurangnya tanggungjawab kita lepas, tulis satu surat hantar pergi. Saya tak setuju benda ni, saya tak setuju benda ni, pasal apa tak buat lagu ni, sedangkan kita adalah Islam macam ni saja, tulis pergi. Mana nak tahu salah satu daripada surat yang kita hantar 100 pucuk tu dia baca. Mana nak tahu masa dia baca surat tu tersentuh hati dia. Saya cakap tuan benda ni. Semalam saya cakap di Masjid Brown Garden, Pulau Pinang. Siapa pernah sangka saudara kita Amy Search boleh jadi macam hari ni? Saudara kita Amy Search ni, Amy apa ni, dia budak-budak muda pun tak angguk, tak kenal ke Amy Search? Nah, orang tua tak angguk, tak apalah, hak muda pun lagu duk tengok gitu tak angguk, tak kenal ke? Tok Guru ni Aziz pun kenal dia. 2 kali dah pergi umrah dengan Tok Guru ni Aziz. Amy Search. Siapa sangka dia nak jadi macam tu dengan dulu dia lagu mana? Siapa sangka? Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi hidayah siapa pun dia boleh bagi. Kawan baik dia terkejut. Cuma kita tak tahu apakah satu turning point, apakah satu titik permulaan kepada dia tu jadi berubah. Dia ada satu turning point, satu titik yang mengubah dia tu. Apa dia tu yang menyentuh dia berubah tu? Yang titik itu Allah boleh bagi pada siapa pun. Kewajipan kita ni apa dia? Doakan supaya orang tertentu ni dapat hidayah ni. Baru ni masa sambutan Maulidur Rasul, dia join sekali dengan Rabbani, dengan apa ni, Mawi, dengan apa, dia pun seorang. Saya pun nak tengok jugalah apa jadi ni. Oi, keluar pakai jubah macam saya pakai ni. Saudara MSS kita ni, dia pakai ni kamis dakwah ni, jubah putih ni, duk menyanyi lagu nasyid, lagu ketuhanan ni, tapi kaki tu duk gedik dalam jubah tu. Nampaklah kaki tu gedik. Tak apalah gedik kaki, kan dosa kot. Ada juga kawan nak tengok ni, dia kata tak boleh kaki tu gedik. Oh, kaki gedik tak boleh. Amboi. Dan kita ni kadang-kadang, saya pun kadang-kadang pedak keras tak kena tempat. Pelik juga kita ni kadang-kadang ni, keras tak kena tempat. Allah bagi hidayah dekat kita, kita dapat hidayah tu. Kalau boleh ni sehari semalam nak tukar semua ni, janganlah macam tu. Kita pun baru dapat saja, baru saja. Dengan dandan tu nak ubah semua. 15 tahun dah menikah dengan bini tu, satu hari ni kita pergi dapat satu petunjuk macam mana kau berubah. Sama semalam, malam tu juga abang tak bini kita, aku tak mau tengok dah mulut merah hang ni. Bini kata 15 tahun duk pakai mulut merah, tak ada apa, malam ni tak boleh pula. Bini kata lagi tu, jangan main-main dengan aku. Berubah tu bagus, tapi cengeng sangat. Sabarlah. Cengeng. Ni aku tak suka ni hang pakai lagu ni, aku tak suka, hang nak tukar. Bini kata, abang, masa abang berkenan kat saya nak nikah lu pasal saya pakai lagu ni, lah abang berkenan. Dia kata, shut up. Dia kata kat bini dia. Ni hang tahu tak ni hang bercakap lagu ni aku ni siapa? Aku tanya bini dia. Aku ni siapa? Aku ni lelaki hang tahu. Ni hang cakap macam ni hang musuh. Baru berubah seminggu. Sabarlah tak. Tak ada takut kita ni. Bila tengok ni hang tu kena karan terkejut ni, takut kita ni pun. Sabarlah. Allah Subhanahu Wa Taala nak buat turun ayat haram arak ni pun bitadrij, bitadarruj, perintah. Abang dulu kata arak ni ada manfaat, ada mudarat. Abang atur dulu. Orang yang masa tu otak dah boleh fikir, okey. Dia kata since benda ni ada mudarat,
Why not we stop? Cakap orang putih lah, orang hak jenis minum ni kan. Dia kata benda ni Quran kata ada mudarat, ada tak bagus. So why don't we stop? Dia kata kita berhenti bang. Bagi orang yang fikir cepat. Bagi hak setengah ni dia kata ada manfaat, ada mudarat, tak apalah minum bila lagi. Minum lagi. Allah umay pula ayat wala taqrabus salat wa antum sukara. Dekat nak semayang jangan minum. Step dia. Barulah turun mai ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Maka hendaklah kamu jauhi. Baru haram mutlak. Pasal apa? Pasal Quran ra'i tu, orang nak berubah tu, dia bukan boleh within one night tukar. Tak boleh. Pelan-pelan. Oh dia hujah balik pula. Oh dia kata itu zaman awal turun Quran. Kita Quran dah turun lama. Dia tengah nampak orang cakap. Sabar. Cakap. Tuan-tuan. Kena banyak sabar. Bila buat kerja Islam ni kena banyak sabar. Doa kena lebih. Doa kena lebih. Bangkit pukul 4 pagi. Bangkit Allahu Akbar. Tahajud 2 rakaat. Bini ni duduk tidur. Buka mata sebelah tengok. Ui, dia semayang malam tu. Macam tu cara dia. Dia pun pusing kiri, pusing kanan. Kita tak kacau dia. Kita semayang. Mai tang doa tu, doa bagi agak-agak dia dengar. Jangan beras sangat. Agak-agak dia dengar. Ya Allah, kata rahmatilah, kasihanilah kami semua. Ya Allah, bagilah hidayah kepada anak dan isteri aku. Isteri aku. Sebut agak-agak dia dengar cukup. Dia pun dengar, tak doa kat aku pula dah. Tak ada apa, tak kacau dia. Kita buat hal kita tak kacau dia. Selang 2-3 malam bangkit pula, macam tu juga. Selang 2-3 malam bangkit pula. Satu hari dia tanya kita, dia kata, abang, rajin duk bangkit semayang malam lah ni. Allah kata umur kita duk meningkat ni, apa lagi. Inilah yang kita nak kena ingat bagi banyak. Ini orang bijak. Dia nak ubah bini dia ni. Ini cara dia. Orang bijak dia cara. Hak tak bijak lepas tadi kan. Tahu gue langgak mai jumpa ustaz saya nak tengok isteri saya ni. Patut dah saya cerai dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ada. Macam-macam ni punya kes ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang penting ikhlas kita dengan Allah. Kita nak apa? Kita merayu, kita merintih, kita minta pada Allah. Allah yang dengar, Allah yang boleh bagi apa kita mahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia beritahu di sini, yang kata lurus hati dengan pemerintah ni apa dia? Kita pun kena beritahu kat dia benda benar dan mengingatkan mereka itu akan menjagakannya dengan lemah lembut dan dengan berhalus. Dan memberitahu akan mereka itu, yakni akan pemerintah itu, dengan barang yang lalai mereka itu daripadanya. Tuan-tuan, kerusi kuasa ni memang boleh melalaikan orang. Sebelum duduk kursi itu lain, tapi bila duduk kursi itu lain. Pasal apa? Pasal empuknya kursi itu tu, empuk tu. Bila duduk tu dia sedap. Sedap tu lah nak jadi puncak. Kalau dulu orang kenal dia lagu mana, bila duduk di bangku tu dia jadi lagu mana. Maka perlunya mereka ini diperingatkan daripada kelalaian dan tiada menyampaikan kepada mereka itu akan hukuk al-muslimin dan meninggalkan keluar memperhantam dan melawan mereka itu. Dalam menangani pemerintah ni, kalau kita keluar hantam dia hantam kita balik. Pasal apa? Pasal dia ada kuasa. Pasal apa? Pasal dia ada duit. Pasal apa? Pasal dia ada jentera. Kita ada apa? Kita ada ayat dia. Kita ada apa? Kita ada sikit sokongan. Kita ada apa? Itu saja yang kita ada. Tapi dia ada segala-gala. Cara kita randuk umi tak kena, dia randuk umi balik ranak kita. Maka perlu ada kebijaksanaan di sana. Dia kata tak ada guna hidup gunggang-gunggang berentam dan cari cara lain. Kalau ada cara yang belum kita guna lagi, guna cara-cara tu dulu sebelum dibergasak sampai terbit api ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan menyatukan hati orang-orang kerana taat akan mereka itu. Dan bawah dia kata masalah kita dah sebut di Masjid Sultanah kan, cerita macam mana Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi.
Kuliah yang akan datang ada sikit lagi. Dia akan ada dalam Bahrul Majid itu cerita Hajjaj. Ganas dia ni. Bunuh sahabat Nabi itu berapa ramai. Ulama mati tangan dia berapa ramai. Dia main di kampung Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab. Bila dia main, dia saja nak test Ibnu Umar ni. Dia tahu ini anak Sidina Umar, sahabat kuat Nabi. Dia tahu, dia nak test tengok. Dia kata dekat Ibnu Umar, dia kata dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata, jom pergi semayang, aku nak jadi imam. Dia nak tengok ni, Ibnu Umar boleh tak boleh terima dia sebagai imam. Satu orang yang tangan berlumuk darah, bunuh sebahagian daripada sahabat Nabi dan ulama-ulama besar. Tangan dia ni bunuh. Dia main di kampung Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata aku nak jadi imam. Dia nak tengok Ibnu Umar nak kata apa. Ibnu Umar orang bijak. Tafadhal ya Syekh. Selamat, hampir. Dia kata. Dia semayang, Allahu Akbar, dia jadi imam. Ibnu Umar duduk belakang dia, semayang, jadi makmum belakang dia. Hak belakang hak ada lagi hak ustaz-ustaz kecil ni. Dia Ibnu Umar ulama besar. Hak ustaz-ustaz kecil ni duduk tengok air. Dia kata macam mana dia ni? Macam mana ni dia pula boleh diikut pula yang ni Syekh Gelong ni pula dia diikut. Hak belakang ni, hak ustaz kecil-kecil ni. Habis semayang apa, Hajjaj pun jalan, dia pergi tanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata, Tuan gamak semayang belakang orang macam ni. Tuan tahu ke apa yang dia dah buat? Berapa ramai sahabat Nabi mati di tangan dia? Orang macam ni Tuan boleh terima dia sebagai imam, Tuan jadi makmum belakang dia? Apa jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab? Dia jawab balik, dia kata Nabi SAW pesan, Nabi kata wasallu wara'ahum fa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Ni yang kata alim besar Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata apa? Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata wasallu wara'ahum, semayanglah di belakang pemimpin-pemimpin jahat macam dia. Semayang tak apa, Nabi kata. Fa in ahsanu falakum walahum. Kalaulah benda hak dia buat tu benda baik, dia pun dapat pahala, hampa pun dapat pahala. Wa in asa'u, tapi kalau dia pemerintah, pemimpin jahat dan dia buat benda jahat, falakum wa alaihim, hampa Nabi kata tetap dapat pahala. Dia dengan Tuhan. Oleh kerana Nabi kata dekat dalam hadis tu wasallu wara'ahum, semayang di belakang pemerintah jahat ni, maka aku semayang di belakang dia, dan sembahyang aku di belakang dia, tak ada jejak tang mana-mana. Kalau dia baik, dia dapat pahala, aku dapat pahala. Tapi kalau dia sebenarnya jahat, dia dengan Allah dia sangkut, aku tetap tak ada masalah apa dengan Allah. Nabi sudah pesan macam tu, maka aku buat tadi tepat dengan pesan Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian bawah sekali tengok lurus hati dengan umum orang-orang Islam. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, dan ada pun yang dikatakan lurus hati dan betul hati dengan semua orang Islam itu ialah apa? Orang yang lain daripada orang yang memerintah. Maksud sama-sama rakyat. Kita sama-sama kita ni kena baik sama-sama kita. Iaitu menunjukkan mereka itu, yakni rakyat sama-sama Islam ni, menunjukkan bagi segala maslahatnya di dalam akhirat dan di dalam dunianya. Kita sama kita ni hidup muamalat hari-hari mau duk buat bagi cantik, buat bagi elok. Tak mau ni hang kena rui aku tak pi, aku kena rui hang tak mai. Hidup boikot sana boikot sini, tak mau. Hidup cara elok dan menjauhkan kemudaratan daripada mereka itu. Maka diajak orang-orang Islam itu apa yang dijahilkan daripada agamanya. Dalam masa yang sama, Islam kita ajak kepada semua orang. Islam kita ajak kepada semua. Kita bukan nak ajak kepada satu puak aja Islam ni. Semua orang yang mengaku dia Islam, dia kena dengar Quran, dia kena dengar hadis. Sebab bukan semua orang yang tak senang hati dengan Islam ni, dia reti Islam. Tak. Ada yang kadang tu dia tak suka kat Islam ni pasal dia tak reti. Bila dia reti, baru dia faham. Oh, dia kata lagu ni. Dalam masyarakat kita ni ada orang kita ni yang dengar kata hudud sikit nak marah dah.
Ada, tuan-tuan. Dengar satu ustaz main mengajar, main sebut kata hudud, sebut kata hukum Al-Quran, hukum hudud. Dia dengar tu dia tersentak. Dia kata ustaz apa ni main? Tapi bila dia duduk lagi, dia dengar lagi. Hudud tu apa? Hudud tu ialah hukum Allah dalam Quran. Hudud ni duduk pada kedudukan apa? Hudud ni duduk pada kedudukan wajib dilaksanakan. Apa dalil yang mengatakan hudud ni wajib? Ramai ayat Quran, dia duduk dengar. Oh, ada ayat kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki-laki baik perempuan, potong tangan mereka. Dia dengar. Oh, ada dalam Quran rupanya potong tangan ni. Dia tak tahu. Bila dengar tu baru dia tahu ada dalam Quran. Dia pergi dia. Balik dia fikir di rumah. Quran ni Allah buat turun. Allah ni bukan Tuhan mereka ya, Tuhan aku juga. Dia kata. Tak pasal apa? Allah suruh aku semayang. Allah suruh aku puasa. Allah suruh aku pergi Mekah buat haji. Aku pergi belanja, himpun duit. Pergi juga ke Mekah buat haji. Dalam pada balik haji tu himpun lagi duit nak pergi umrah pula. Lagi pasal apa ni? Pasal perintah Allah. Perintah suruh potong tangan orang yang mencuri pun perintah Allah juga. Sabit dalam Quran macam perintah semayang juga. Pasal apa hak ni aku tak boleh terima? Dia duk fikir yang tu. Dia duk fikir yang tu. Betul juga apa dia pandai kata ni. Kalau dia tak main dengar langsung daripada awal, dia duk lagu tu sampai bila-bila. Tapi bila dia main dengar, baru dia boleh differentiate. Dia boleh bezakan. Oh, ini agama sebenarnya. Dia main 2 kali, dia main 3 kali, dia main 5 kali, dia faham. Berubah satu orang. Maka ilmu itu perlu disampaikan. Tuan-tuan jangan ingat kata semua orang Islam erti tentang Islam ni. Dah. Ada hak Islam tapi tak erti. Pasal apa tak erti? Pasal tak mengaji. Bila dia main duduk dalam kuliah pengajian, ni mengaji ni, pegang kitab mengaji. Itu beza mengaji dengan ceramah. Ceramah ni tak ada teks kitab apa semua di depan. Cakap mana ada dalam kepala penceramah ni. Dia cakap yang tu aja. Boleh dengar. Tapi dia tak ada kesinambungan. Satu. Yang kedua, pihak yang dengar ni dia ada 2 ingat. Satu dia ingat dia tahu ustaz ni ada memakai teks cakap macam-macam. Satu. Bila dia main dalam kuliah pengajian, ustaz ni baca buku. Buku yang ustaz ni baca pula, buku yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi adalah satu orang yang diiktiraf oleh kerajaan merupakan tokoh ma'al hijrah yang pertama di Malaysia. Dia dengar macam tu, dia boleh terima. Jadi masjid-masjid ni ceramah boleh buat sebulan sekali. Tapi hak perlu banyak ni apa dia? Pengajian. Pasal apa? Pasal pengajian ni dia tak lari. Dia duduk berkisah dalam kitab ni. Dia tak lari. Ceramah dia boleh lari tuan-tuan. Dia boleh sampai Bukit Kayu Hitam. Kalau ceramah yang buat betul. Ceramah boleh ni. Duduk bercakap ni dia boleh pergi sampai mana halak tu. Dia boleh pergi. Jadi baca kitab ni dia pergi keadaan Bukit Kayu Hitam. Baru sampai Asun patah balik lah. Dia pasal kitab tu ada. Kalau sampai Asun tinggal tengok wayang kulit dulu. Dia dapat pula lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang dia kata ni, kita sama orang Islam ni kena macam tu. Sebar ilmu bagi dia faham. Bila dia faham Islam, dia tak memusuhi Islam insya-Allah. Dan dia kata menolakkan kefakiran. Kita sama kita ni tolong. Kalau ada kawan-kawan yang nampak fakir sangat, takat mana boleh tolong. Bukan semua kita nak tolong. Tapi kalau ramai-ramai pakat tolong, selesai masalah dia. Tuan-tuan, rancangan TV3 apa bersama mu ni bagus. Bagus. Depa boleh duduk kosek cari kawan yang sampai duduk sampai nak panggil rumah pun tak boleh panggil lah. Lantai pecah, bumbung bocor dengan apa, depa pergi cari jumpa. Wakil rakyat kawasan tu pun tak jumpa. Wakil rakyat itu pun tak jumpa. TV3 pergi cari jumpa. TV3 pergi cari dia pula kata apa? YB tak tahu kan? Dalam kampung YB ni ada orang macam ni. Oh, dia kata tang mana ni? Apa pergi jumpa tang mana? Tanya 3 batu ya belah rumah dia. Allah dia kata minta maaf lah saya terlepas pandang saja lah. Ada pandang mendalam. Ada pandang buat tu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata dan mendatangkan segala yang manfaat baginya. Cari jalan apa satu manfaat kita boleh buat masyarakat kita ni, apa satu manfaat kita boleh tolong sama-sama kita ni, dan menyuruh mereka itu dengan ma'ruf, tegah daripada mungkar dengan lemah lembut. Dia kata dan hendaklah kita ni ikhlas bila melakukan apa benda pun. Ikhlas tu yang penting. Sentuhan ikhlas tu yang orang berubah. Sentuhan ikhlas tu dia lain tuan-tuan. Dan dia kata belah kesian ke atas mereka itu, dan hormat akan orang tua-tuanya yang ada di kalangan kita ni, dan kesian kepada orang-orang kecil dan orang-orang yang muda-muda, dan beri kepada mereka itu pengajaran yang baik-baik. Orang tua cara orang tua, orang muda cara orang muda. Cara elok kita bagi. Semalam saya duduk mengajar di masjid di Tanjung tu. Amboi. Kita tengah duduk mengajar ni, tak tahulah anak siapa. Dia press minyak motor ni. Betul-betul main depan masjid dia buat. Ni macam mana dia main teteh jantung kita buat pergi sekali tu. Nak abang lagu mana lah. Bunyi tu, tu macam dia main irtih jantung kita ni, teteh bagi putih dia bawa pergi jantung kita sekali dengan dia tu. Penat dandan kita ni. Tak apa lah, terus dia patah balik pula. Oh tuan-tuan, awaklah macam tu. Tak main tak apa, jangan buat begitu. Jangan sakitkan hati orang nak dengar agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan tiada menipu dan tiada mengelak mereka itu, tiada dengki kepada sama-sama orang Islam, dan sukakan ada bagi mereka itu apa yang ada bagi diri kita sendiri. Kita ada apa, kita nak orang kampung kita ada macam tu. Kira dengki ini kita tak mahu. Kita nak supaya mereka rasa apa yang kita rasa, dan bencikan ada pada mereka itu apa yang dibenci ada pada diri kita. Kalau kita tak suka, biar orang karya kita, masyarakat kita pun tak kenal benda yang kita tak suka. Dan melindungkan daripada harta mereka dan kehormatan mereka dan lain daripada itu, daripada segala ahwalnya. Sedaya upaya buat baik, sama ada secara qauli atau secara fi'li. Kita boleh bercakap, kita boleh tolong dia dengan perbuatan, apa buatlah janji sama-sama kita orang Islam ni jadi baik. Dan memecut mereka itu supaya berperangai dengan perangai yang kami sebutkan pada macam-macam lurus hati dan betul budi bicara itu. Ajak orang supaya pakat-pakat jadi baik. Dan dia kata merajinkan hemah mereka itu kepada segala taat. Ajak mereka supaya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia yang maksud hadis yang kita baca bulan lepas tu, itu maksud. Yang kata kita ni disuruh supaya lurus hati ni kepada apa? Kepada benda-benda yang kita baca tadi. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab ma jaa fi syafaqatil muslim 'alal muslim. Itu bab yang datang pada menyatakan kesian orang Islam ke atas orang Islam yang lain. Tuan-tuan, kita nak jadi orang macam mana yang agama mau ni taklah mudah sangat. Melainkan dia memerlukan kepada mujahadah. Sungguh-sungguh. Mujahadah tu maksudnya sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh nak berubah, Allah tolong kita. Kita tak bersungguh, kita tak dapat. Kena sungguh-sungguh. Saya pergi Kuala Lumpur malam, kawasan orang kaya duduk di Kuala Lumpur. Pukul 11 start, 11, 12, 1 pagi. Allahu Akbar tuan-tuan. Kawasan ini orang kaya Melayu. Anak-anak umur lepasan sekolah 18 ke atas, 18, 19, 20, 21. Main dengan kereta single digit, kereta satu angka ni. Main turun laki-laki perempuan dengan pakaian mabuk, masuk dalam kedai, duduk muntah dalam kedai. Bukan sepasang, bukan dua pasang, penuh. Apa nak jadi? Melayu. Kau kata muka ni muka mak Melayu, pak orang putih ke, pak Melayu, mak orang apa ke. Dah, muka mak pak Melayu, hidung penyek
dengan cara pakaian, dengan kelaku kelayak dia, dengan fi'il perangai dia, dengan apa kita tengok ni. Patut-patut mereka ni kena syukur kepada Allah ni, tak tahu nak abang mak pak ni orang hebat. Umur macam tu baru lepas sekolah mengaji tak habis lagi boleh macam tu punya hidup mewah berbelanja. Patutnya syukur dia kepada Allah. Patutnya macam tu, tapi dia jadi macam ni. Kawasan bercampur. Hak kedai makan cara elok ni pun ada, hak kedai botol apa semua pun duduk sebarang jalan, jadi macam tu. Dia keluar daripada tempat botol tu, dia main kedai makan. Dia nak lintas jalan, dia pun dah nak mabuk, tunggi langgang, jatuh, terbang, bangkit, angkat balik. Tapi di kawasan tu lumrah, sudah biasa. Kita pergi duduk, tengok tu tuan-tuan, menangis hati kita ni. Apa nak jadi ni? Apa dia tahu tentang agama? Pernahkah telinga mereka ni masuk dalam lubang telinga mereka ni ayat Quran, hadis Nabi, cerita pasal mati, hal keadaan dalam kubur? Pernahkah mereka dengar benar? Benda ni apa juga tak cari tak dapat. Tu kita kata di sana. Ni hak di kampung kita ni pun serupa lah. Hak di kampung kita ni nak pergi cari hak jenis bocil-bocil apa semua ni, kita duit tak ada, dia main daun betul pula. Serupa lah, dari segi hukum tu serupa aja. Benda tu minum bawa pada hilang akal, mabuk sama aja, cak aja lain. Yang tu cak whisky, yang ni cak ketum. Tapi cerita kata rosak, nak pergi cari, nak rosak diri ni sama. Tengok keluar dalam TV, keluar dalam 999, keluar dalam 360, keluar dalam apa ni, dalam TV tu keluar ni. Tengok ni, bukan di pekan tu saja ni, dalam kampung ni, duk curi tanam pokok ketum. Duduk robui hayang, nak bagi mabuk juga, dia nak jadi lagu tu. Lepas tu satu pasal lah, mereka duduk tengah pekan dengan segala benda, merapu dana semua ada ni. Hak duduk dalam kampung tepi surau ni, dia jadi lagu tu juga. Kek kepala tu, aku cakap benda ni dia main kek kepala. Jadi maksud dia apa tuan-tuan? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah kata, wahai orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Pakai jaga. Yang tu je dulu. Kalau hak mak pak jenis tak peduli agama, anak jadi legutus satu pasal. Ni kalau hak mak pak duk main masjid, duk apa elok ni, anak jadi legutus. Hak ni betul-betul lagi. Kalau mak pak usaha dah tak mau nak jadi, itu bab lain, kita serah dekat Allah. Tapi kalau mak pak cuai, anak dia jadi legutus. Mak pak duk perbetul diri mak pak aja, anak dia biar boleh jadi legutus, berjawab dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Ditangguh dengan tasbih kafarat dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.